ada orang dia cakap kan, dia trauma dalam mencari jodoh. So benda ni sebenarnya dia satu labeling kan. Dia label pengalaman dia sebelum ni atau proses pencarian jodoh satu benda yang trauma lah kan. So benda tu pun dah negatif kan. Dia dah letakkan satu label nak cari jodoh, nanti tak nak sebabnya trauma dengan perkara yang dah berlaku. So bila kita letak benda-benda yang negatif, kita associatekan pencarian jodoh kita dengan satu benda negatif kan. So kita takkanlah buat benda tu. Kita tak nak cuba dah, kita tak nak buat sebab kita tahu bahawa oh ni trauma ni kan. Kita associate benda-benda negatif. Sebenarnya dia pencarian jodoh, maksudnya contohlah kan, kita cari jodoh untuk kali pertama, kita gagal. So kita kata kita trauma. Tak boleh macam tu kan. Contohlah kan, kita dulu nak periksa kan, dulu ada UPSR, ada PMR kan. Kita belajar dulu, kita belajar. Sepanjang belajar tu kita ada buat silap. Ada banyak benda kita tak tahu kan. Tak tahu, kita kena belajar, kita buat silap, kita mungkin kena marah, kita kena denda sebab buat silap. Kita buat silap lagi. So daripada kesilapan-kesilapan kita, usaha kita, akhirnya di peperiksaan yang sebenar kita berjaya dengan cemerlang lah. Dengan cemerlang. Sebab apa? Kita dah dilatih. Kita dah alami dah benda-benda yang salah. Kita dah belajar. So kalau dah buat salah sekali, kita tak ulang lah kesilapan tu dah kan. So lagi banyak kesilapan yang kita dah buat dan kita belajar daripada kesilapan tu, kita akan menjadi lebih sempurna lah, dengan sempurna. So kita anggaplah kegagalan, so-called lah kan, kegagalan ataupun hubungan kita yang tak menjadi pada masa yang lalu adalah satu proses pembelajaran kita. Cara kita belajar lah kan, cara untuk belajar benda tu. So benda tu bukan kita belajar dalam buku biasanya, kita belajar pada pengalaman. So bila kita dah belajar dari pengalaman, bila kita buat kali kedua atau kali ketiga, mestilah kita buat dengan lebih baik kan. Kita dah tahu apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. So janganlah ingat bila kita usaha untuk kali seterusnya, kita akan buat kesilapan yang lepas kan. Kita kena yakin bahawa dengan pengalaman-pengalaman kita yang kita dah dapat sebelum ni, kita akan buat dengan jauh lagi baik dan akan dapat hasil yang jauh lagi baik. Okey, itu cara fikir kita. Kita kena fikir, dulu adalah pembelajaran yang sangat berguna, yang mematangkan aku, yang akan menyebabkan aku dapat buat pilihan yang lagi baik, yang akan menyebabkan aku akan kurang buat kesilapan selepas ini, atau boleh elakkan aku daripada buat kesilapan. So bila kita buat seterusnya, kita akan buat lebih baik. InsyaAllah hasilnya akan lebih baik. So kita jangan duk fikir trauma, kita besar-besarkan trauma tu, kita agung-agungkan dia. Oh aku trauma, benda teruk, nanti benda akan membawa kesan benda yang negatif kan. Kita duk agung-agungkan perkataan trauma tu, orang lain duduk move on dah kan. Dah putus, tak apalah, lepas tu cari yang lain, dah jumpa, dah bahagia, dah ada anak. Kita duduk trauma dah habis bulan 5 2025. Trauma dah 2026. Trauma lagi dah 2027. Trauma tu akan menghalang kita untuk kita bergerak ke hadapan, untuk kita mencuba. So siapa yang sabotage kita? Diri kita sendiri yang duk label trauma, duk label benda-benda negatif. Dan kita lah sebenarnya yang memberikan toksik pada diri kita, bukan orang lain. Kita yang letakkan toksik tu, yang menghalang kita untuk dapat jodoh yang baik, dapat membina keluarga yang lebih bahagia. So kita kena berhenti sabotage diri kita sendiri, berhenti untuk label benda-benda negatif tentang mencari jodoh ni. Kita kena bergerak ke hadapan dengan lebih matang, lebih berhati-hati, lebih bijak. Okay?